ada buku yang diharamkan. Kadang-kadang tidak ada alasan yang kuat juga. Saya juga komen. Salah satunya buku yang diharamkan Kementerian Dalam Negeri, pelik tapi benar dalam solat. Saya tengok buku tu tak ada apa. Diceritakan solat Nabi yang budak. Kadang-kadang Rasulullah, memang benar Rasulullah pernah dukung cucunya Umamah binti Abi As. Solat dukung cucunya benar. Ada dalam Sahih Bukhari. Dan orang yang mengaji hadis tahu semua benda ni. Pergerakan dalam solat yang diizinkan, baca di dalam fiqh sunnah Syekh Sabiq. Tengok, buka pintu dalam solat pernah berlaku Rasulullah. Memang ada dalam hadis. Penulis tu tak bohong. Tapi oleh kerana panel itu rasa keliru, dia kata buku diharamkan kerana mengelirukan. Dia keliru, dia haramkan buku tu. Awak keliru, awak patut rujuk pada hadis, kemudian awak keliru, awak haramkan bahan. Nanti semua bahan diharamkan. Saya satu orang yang walaupun orang agama, saya cukup tidak setuju mengharamkan bahan-bahan ilmiah dalam negara. Hanya yang boleh diharamkan ialah bahan itu kalau benar-benar mengancam keselamatan negara. Yang kedua, memang jelas menghina Allah dan Rasul. Selain daripada itu, tak patut untuk diharamkan. Biar manusia ada berbagai pandangan. Kalau kerajaan nak tutup, hanya nak benarkan satu pandangan saja, kerajaan haramkan internet di negara ini, buat macam negara Myanmar. Ini satu benda yang tak patut. Ini bukan soal apa, tapi soal bagaimana keluasan pemikiran yang diperlukan dalam memastikan kerangka rakyat negara ini terus mendapat manfaat daripada perkembangan ilmu.